Hai, Assalamualaikum. Saya Suzari Suhimi, peguam di Semenanjung. Anda sedang menonton Tapau Semua Law. Kita celik undang-undang. Okey, salam kembali. Ini adalah episod yang ke-14 untuk Tapau Semua Law, dan episod kali ini kita akan bercakap tentang hal semasa antarabangsa, khususnya berkenaan dengan perang antara Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran, di mana kedua negara tersebut telah menyerang Iran. Dan pada ketika video ini sedang dirakam, pihak Amerika Syarikat dan negara Iran telah bersetuju untuk memasuki satu memorandum persefahaman ataupun MOU, Memorandum of Understanding. Okey, kita tidak akan bercakap mengenai kandungan memorandum tersebut, tetapi kita akan bercakap lebih kepada sama ada MOU tersebut mempunyai kuat kuasa undang-undang atau tidak. Okey, pertama sekali kita kena fahamlah MOU yang dimeterai antara kedua pihak ini adalah MOU dalam erti kata antarabangsa, antara satu negara dengan satu negara yang lain. Jadi MOU macam ini dia bersifat tidak mengikat, jadi dia tidak ada kuasa undang-undang, kuat kuasa undang-undang antarabangsa. Kalau dia nak melalui kalau dia nak mempunyai kuat kuasa undang-undang antarabangsa, dia biasanya dia akan melalui satu proses diadoptasi oleh UN Security Council dan perlu lepaslah di UN Security Council tu. Masalahnya di UN Security Council ada negara-negara yang mungkin tidak mahu, yang mungkin tidak suka dengan MOU tersebut dan mungkin akan veto. Jadi kita tak tahu in the future adakah sama ada MOU tersebut boleh menjadi boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang antarabangsa atau tidak. Okey, tetapi yang kita tahu adalah MOU tersebut adalah preface ataupun adalah pre-agreement kepada agreement yang akan dimasuki oleh kedua-dua pihak yang merupakan agreement final. Dan kita harap benda tu akan menjadi kenyataan lah. Okey. Okey. Kalau kita nak buka sikit topik ini dan kita panjangkan sikit kepada MOU jika ditandatangani di antara syarikat ataupun di antara pihak-pihak di negara kita. So sama adakah ada kuat kuasa undang-undang atau tidak, itu bergantung kepada kandungan MOU itu sendiri, sama ada pihak-pihak ingin tertakluk kepada kuat kuasa undang-undang ataupun tidak. Jadi biasanya kalau untuk MOU, biasanya dia pihak-pihak yang memasuki itu dia tidak ada niat untuk dia tertakluk kepada undang-undang. So dia macam gentleman agreement lah. So macam saya kata, okay, saya akan buat something dan pihak B pun akan buat something. Jadi kalau dia tak buat, saya tak boleh pergi ke mahkamah untuk dapatkan remedy sebab B tidak buat apa yang dia janjikan untuk buat. Melainkan jika ayat di dalam tu menjurus kepada satu dapatan atau satu situasi bahawa pihak-pihak ingin dan bersetuju untuk tertakluk kepada undang-undang. Tetapi dari segi praktikalnya selalunya tidak ada kuat kuasa undang-undang. Sebab itulah orang masuk MOU. Kalau tidak, dia terus masuk kontrak. Okey. Jadi itulah berkenaan dengan sedikit sebanyak berkenaan dengan kuat kuasa undang-undang MOU di peringkat antarabangsa dan di peringkat dalam negara kita. Kalau dalam negara kita mungkin antara MOU antara universiti dengan universiti, MOU antara syarikat dengan syarikat. Jadi kita fahamlah situasi tentang MOU ni macam mana. Sebenarnya kalau kita lihat berkenaan dengan isu MOU ni, sebenarnya dia bergantung, dia sebenarnya adalah berkenaan dengan satu topik undang-undang kontrak sebenarnya di bawah satu tajuk yang kita panggil intention to create legal relations.
So kalau kita tengok dalam akta kontrak tidak ada bab ini, sebab akta kontrak dia silent, dia diam saja. Tetapi oleh kerana kita mewarisi undang-undang yang daripada UK, daripada England basically, jadi bahagian ini walaupun tidak ada dalam akta kontrak, dia tetap dianggap sebagai bidang ataupun subtopik yang ada di dalam undang-undang kontrak. Jadi undang-undang berkaitan dengan intention to create legal relation ni, walaupun tidak ada akta kontrak, tidak ada dalam akta kontrak, tidak ada section, masih terpakai di Malaysia. Okey, so itu saja untuk kali ini. Saya ada lagi 2 channel yang berlainan, iaitu Tapau Semua Fotografi, iaitu gambar-gambar yang saya ambil sebagai hobi saya dalam bidang fotografi, dan juga Tapau Semua Band, di mana saya main alat-alat muzik yang saya minat lah, tapi quality hobi level saja. Jadi saya harap anda akan subscribe dan like video saya ini. Tidak ada paksaan, tetapi kalau anda like, saya berterima kasih, dan saya rasa dia tentu akan memberi saya lebih semangat untuk membuat video-video lain lagi selepas ini. Okey, kita berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang, episod yang ke-15. Selamat.